warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah fakashafallahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Dialah sahaja kita meminta pertolongan. Wa bihi nasta'in, dan dengan Allah sajalah nasta'in, kami meminta pertolongan. Minta pertolongan tu ala umuri dunya waddin, di atas urusan dunia dan urusan agama. Semua urusan lalu ku dia berlaku. Dan dengan dia sajalah kita minta pertolongan. Kita dahulu ke benda yang duk belakang. Asalnya nasta'inu bihi, tapi kita pergi letak bihi itu depan. Dia bukan saja-saja letak, tapi dia ada implikasi dari sudut bahasa dan dari sudut makna. Dengan makna apa tu? Dengan Allah Ta'ala sajalah, bihi, dengan Allah Ta'ala sajalah nasta'in, kami meminta pertolongan. Sebagaimana uslub dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau jugalah ya Allah kami meminta pertolongan. Tu disebut sebagai uslub hasar qasar. Kita hanya menentukan pertolongan dan ibadat kita ni hanyalah minta dengan Allah, dan ibadat kita ni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung Bidayatul Hidayah, terjemahan Syekh Fahmi Al-Zamzami rahimahullahu ta'ala. Dan kita berada pada muka surat 92 bawah sekali tu. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Apabila hatimu telah hadir, maka jangan lupa engkau membaca iqamah. Walaupun jikalau engkau hanya membaca sembahyang sendirian. Baik. Jadi kita ni masih lagi berada dalam adab-adab menunaikan sembahyang. Adab-adab menunaikan sembahyang. Jadi dia sebut sebelum ni adab sembahyang ni, dia start dengan wuduk lagi. Jaga wuduk, jaga hati, masa waktu dan sebagainya. Maka bila mana nak sembahyang dah, kita kena hadirkan hati kita nak sembahyang tu. Nak sembahyang tu sebelum daripada akad takbir lagi dah kena hadirkan hati kita. Kita royak dalam hati kita, kita ni nak sembahyang, nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum ni dia sebut dah pasal khusyuk. Lagu mana nak khusyuk? Yang pertama sekali, kita sembahyang, kita nampak Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Bersembahyang, beribadat kepada Allah seumpama kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau tak boleh, tak mampu nak menghadirkan hati kita melihat Allah, maka kita kena ingat Allah Ta'ala ni sedang melihat kita. Kalau berasa tak boleh nak bayar juga, tak siapa tahap. Makrifat kita, hati kita
Tak sampai tahap kita boleh rasa Allah sedang perhatikan kita. Imam Ghazali syahadat lagi. Kita semaya itu seumpama orang buat kita malu mata, duk tengok kita. Orang yang kita segar, orang yang kita malu mata, orang yang kita hormat, duk tengok kita semaya. Duk andaikan lagu tu lah. Kita nak semaya ni kita anggap ada tok tua depan kita. Di tepi kita. Tak, duk tengok kita kiri kanan. Lagu mana semaya kita. Nah. Paling-paling kurang tak bila mana kita membayangkan ada orang yang kita malu mata, mungkin itu adalah mertua kita, pak dara kita, bos kita, pemimpin kita, ikutlah. Nah, orang yang kita malu mata dengan dia, duk tengok kita semaya, maka sekurang-kurangnya nak kita dapat hadirkan hati kita dan khusyuk dalam semaya. Ada muraqabah, adanya pemerhatian daripada manusia. Paling-paling kurang. Kalau waktu pun tak boleh nak buat juga, balik awal lah. Balik awal lah. Jadi nak suruh hadirkan hati kita, nak suruh khusyuk dalam semaya tu, sebelum semaya lagi kita bayangkan benda-benda tadi. Pertama sekali kita bayangkan kalaulah ada orang yang kita hormat sedang tengok kita sedang semaya. Tapi lama-lama kita tak tengok dah kok orang. Hati kita ni tak sel dah kok orang. Sebab kita kenal Allah. Kita nak dia. Jadi lama-lama tu kita mari boleh rasa Allah duk perhati kita. Allah duk tengok kita. Maka kita akan malu segar kau Tuhan. Kita akan semaya dengan lebih baik. Lama-lama tak bila mana kita duk mujahadah, kita duk lawan, kita duk berasa semua ni Allah Taala duk perhati kita, lama-lama Allah Taala bagi kepada kita satu perasaan hati kita ni melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam semaya kita. Dalam semaya itu dah hati tu sedang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata apabila hatimu telah hadir, bila mana hati dah hadir dah, mari dah bersedia dah nak semaya, maka jangan lupa engkau membaca iqamah. Nak semaya tu sunat qomat dulu. Sunat qomat tu walaupun lil ghayah ni. Sunat iqamah tu walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian, walaupun mayat sore sekalipun sunat iqamah juga. Dan juga sunat azan juga ikut qaul jadi. Pendapat baru dalam mazhab sunat azan juga kalau mayat sore sekalipun. Misalnya zaman PKP dulu tak boleh tubik rumah, tak boleh tubik bilik, kena quarantine. Tu sore dalam bilik. Baik juga. Sunat azan juga. Cuma bila mana best sore gitu tu, kita best tak guna mikrofon lah. Jangan perlu beli mikrofon pasal seperti kampung pula. Bila rumah dia ni jadi masjid. Jadi kita best tu sekadar untuk diri kita sahaja. Bukan untuk panggil orang. Jadi walaupun mayat sore, sunat azan dan juga sunat iqamah. Itu pendapat qaul jadi. Qaul qadir kata tak sunat azan kalau semua sore. Jadi baru kata sunat. Qaul jadi. Ini pendapat Imam Syafi'i semasa beliau berada di Mesir. Itu qaul jadi. Kalau qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i semasa beliau berada di Iraq. Jadi bila mana bertembung pendapat baru dengan lama, maka kita ambil yang baru. Jadi pendapat dalam mazhab tu yang baru. Dan apabila engkau sembahyang berjemaah, begitu juga bila sembahyang berjemaah pun lagilah aula lah. Kita iqamah. Azan dan iqamah. Kalau sembahyang sore pun sunat dah. Apatah lagi kalau sembahyang berjemaah. Jadi kalau sembahyang jemaah fardu ni kita qamat macam biasalah.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai akhir. Tapi kalau semaya-semaya yang bukan fardu, nah, semaya hajat tu. Dengan koma. Nah, biasa dah berlaku. Nah, sampai sekolah ni. Nak mai ajak wipu ramai-ramai ni. Ustaz kata, mai sore tu dia biasa jadi Tok Bilal. Oh, dia manggil kat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia komak dia. Jadi kalaulah semaya itu semaya hajat misalnya, ataupun ikutlah semaya-semaya sunat, semaya raya, tak? Maka panggilan untuk semaya itu kita sebut solatal jami'ah. Solatan jami'ah rahimakumullah. Solatal jami'ah. Tu dalam Busyra Karim dia disebut untuk panggilan semaya itu. Solatal jami'ah. Salli salatul jami'. Semayalah akan sebagai semaya berjemaah. Jadi kita sebutlah, tak, kalau kita nak suruh orang bangun bersedia dalam saf, kita kata salatul jami'ah rahimakumullah. Tapi kalau semaya yang fardu, iqamah lah. Iqamah dengan lafaz biasa. Lalu berniatlah dan kata olehmu di dalam hatimu. Niat di surat Yajan, niat ni dalam hati nah. Niat dalam hati dan berlafaz dengan niat hukumnya sunat, nak membantu hadir hati kita. Jadi niat dalam hatinya dia kata uaddi ay usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Tu wajib tu nah. Ada qasak, ta'arud, ta'yin. Usalli qasak, fardhu, ta'arud, zuhri, ta'yin. Qasak, ta'arud, ta'yin. Usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku menunaikan fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Contoh mai zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh sama kena ada 3. Paling kurang kena ada 3. Usolli, fardhu, zuhri. Wajib ada 3 tu. Semasa mana wajib ada 3 tu? Semasa takbir. Allahu Akbar. Semasa takbir tu. Dalam takbir tu kena hadirkan hati kita ni 3 perkara tadi. Daripada awal sampai akhir takbir. 3 perkara tu kena ada seretak daripada awal sampai akhir takbir. Itu dipanggil muqaranah. Muqaranah kamaliyah. Kadang-kadang kita ni dah mari sikit-sikit dia masuk. Dia masuk usolli, kemudian baru masuk fardhu, baru masuk zuhur. Sepatutnya paling comel sekali masuk 3-3 tu. Dalam hati kita ni mari 3-3 dah. Ni. Tu kalau mari 3-3 daripada awal sampai akhir, tu dipanggil muqaranah. Muqaranah kamaliyah. Yang sempurna. Muqaranah yang sempurna. Kadang-kadang mari sikit. Usolli mari. Tu tengok takbir ni. Allahu Akbar. Mari usolli dulu. Kemudian mari fardu. Mari zuhur. Lepas tu dipanggil tauzi'iyah. Muqaranah tauzi'iyah. Jadi yang sebaiknya sempurnalah. Tapi para ahli ulama sendiri pun nak mengakui payah. Payah nak mari straight. 3-3 tu mari seretak dalam hati daripada awal takbir start awal sampai akhir. Maka sebagai ulama mengatakan tauzi'iyah pun memadai dah. Memadai dah. Kalau sembahyang Jumaat kena tambah sah lagi. Wajib dalam niat sembahyang Jumaat tu kena tambah sekali lagi, iaitu jamaah ataupun makmum ataupun imam. Sembahyang Jumaat ni dia tidak terjadi melainkan dalam keadaan jemaah. Wajib berjemaah sembahyang Jumaat. Mai sore tak jadi.
Mesti Jumaat. Walaupun makmum seorang sekalipun sah juga Jumaat. Kalau makmum cuek. Kalau tak imam cuek. Bukan makmum seorang mula-mula sembahyang. Tak imam cuek. Misalnya sembahyang Jumaat sudah dah. Ada seorang makmum ni dia mari lewat. Dia desa rakaat aja dengan tak imam. Maka bila mana tak imam salat, dia pun bangun tambah serakaat lagi. Kemudian mari saya dia belakang ni. Lewat lagi pada dia. Dia desa rakaat dengan tak imam asar ni. Saya dia ni tak ada rakaat dengan kawin dengan tak imam asar. Maka saya dia ni duduk tepi dia, akad takbir, dapat berjemaah juga. Nah, syarat nak dapat jemaah dalam Jumaat mesti dapat satu rakaat. Dia tak serupa dengan sembahyang biasa. Sembahyang biasa dapat rakaat bila mana kita dapat masuk dengan imam tu sebelum dia bersalam. Tahiyat akhir. Nah, dia duduk tahiyat akhir kita masuk dia jemaah lagi. Tapi Jumaat dia syarat nak dapat jemaah dia mesti satu rakaat. Kalau tak dapat satu rakaat, maka dia kena sembahyang zuhur. Tak jadi Jumaat lah. Nah, tak jadi Jumaat. Misal lagu mana? Misalnya makmum ni mari lewat. Tak imam rakaat kedua dah, sudah rakaat, kemudian sami Allahu liman hamidah. Tak imam bangun diri untuk i'tidal. Makmum baru masuk. Maka dia tak ada Jumaat. Dia tak dapat Jumaat. Maka kena buat lagu mana? Dia kena sembahyang niat Jumaat tapi buat zuhur. Lain tu dah. Jangan niat zuhur lalu. Jangan niat zuhur lalu. Niat Jumaat tapi buat zuhur. Niat sembahyang Jumaat tapi dia buat zuhur 4 rakaat. Jadi bila nanti imam salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun tambah 4 rakaat. Jangan tambah 2. Jangan tambah 2. Saya kan main Jumaat 2 rakaat. Memanglah main Jumaat, tapi awak tak sempat tidak dapat Jumaat. Tak dapat Jumaat. Maka kena buat zuhur 4 rakaat. Jadi sebagai kesimpulan buat kita mudah nak ingat, kita ingat lagu ni. Orang yang tambah rakaat dalam bab sembahyang Jumaat ni 2 keadaan saja. Yang pertama dia tambah 1 rakaat. Maknanya dia Jumaat, dia tambah 1 rakaat saja. Orang yang kedua dia tambah 4 rakaat. 2 tu saja. Tambah 2 tak ada. Kalau tambah 2 tu reka sendiri tu. Tu mazhab sendiri reka. Mazhab sendiri yang bukan mazhab para imam. Jadi kalau dah 1 rakaat tambah sah, maknanya dia dah Jumaat. Kalau tak ada 1 rakaat pun tak ada dengan imam, maka dia kena niat sembahyang Jumaat tapi dia buat sembahyang zuhur. Dia kena tambah 4 rakaat. Kita dosa repeh ni jangan tinggal lagu tu. Duduk atas jalan tu. Atas jalan bawah pokok. Orang duk khutbah tu dia tak mandi lagi. Bukan mandi tengah mandi, dia tak mandi lagi dia. Berambak mandi semua lorak. Siapa-siapa tu timai tahiyat akhir tu. Ni pun Allahu Akbar masuk sembahyang Jumaat. Tapi bila mana timai salat kena tambah 4 rakaat. Kena buat zuhur. Baik, jadi Jumaat ni sembahyang yang tidak akan berlaku tanpa jemaah. Kena berjemaah. Maka ulama kata wajib niat jemaah dalam sembahyang Jumaat. Jadi usolli fardhu Jumaah jama'atan. Ataupun usolli fardhu Jumaah makmuman. Kalau tak imam, usolli fardhu Jumaah imaman. Mengikut imam. Kalau makmum mengikut imam. Kalau imam sebagai imam. Jadi wajib niat berjemaah. Dia ada 4 sembahyang.
Empat semaya wajib niat berjemaah. Antaranya pertama semaya Jumaat. Yang kedua semaya jamak kerana hujan. Semaya jamak kerana hujan. Memang wajib jemaah. Sebab semaya jamak kerana hujan ni tak boleh buat sore. Nak buat rumah tak boleh. Misalnya hujan lebat, maya Zuhur, kita nak mari maya Zuhur tu hujan lebat. Nak duduk tengah semaya tu pun hujan lebat, tak. Nak balik tu pun siap semaya Zuhur tu lebat lagi hujan. Jadi dia ada syarat-syarat dia lah. Ada syarat-syarat dia. Cuma bila mana kita nak buat tu, kita boleh jamak lalu asar, semaya lalu dalam waktu Zuhur. Ini jaga kita buat ni. Padahal boleh buat ni. Boleh buat. Jadi jamak kerana hujan. Jadi kita semua semaya asar dalam waktu Zuhur. Jamak saja kau asar tak boleh. Kau buat 2 rakaat tak jadi. 4 rakaat juga semaya asar dalam waktu Zuhur. Sudah semaya asar ke apa kan? Klik rumah. Asar kat arah, poso dah sedia. Orang kau pakat maya belakang dah. Asar kat arah nak mari, hujan juga tak? Maka kita semaya awal. Tu jamak dia panggil jam'ut takdim li nahwil matar. Jam'ut takdim kerana hujan. Jadi waktu ni pun wajib niat berjemaah. Tu yang kedua. Yang ketiga semaya muadah, semaya ulangi. Ya semaya dah Zuhur. Kemudian saya dia mari siapa saya dia mai sore. Dia pun kata tak apalah kita mai 2 lah. Jadi dia tu semaya wajib, semaya fardu Zuhur tu dia semaya dah. Dia nak ulang sekali lagi sebab nak bantu saya dia dapat pahala berjemaah. Maka dia wajib niat jamaatan ataupun makmuman ataupun imaman. Tu 3 lah, 3. Yang keempat, masalah orang bernazar nak semaya Jumaat. Dia bernazar dia nak semaya Jumaat. Contoh dia bernazar, Zuhur kat arah, aku bernazar nak semaya Jumaat. Jadi dia pun mari semaya. Orang lain niat Jumaat tu lepas takbir pun boleh. Tapi atas dia seorang tu wajib niat dalam takbir lagi. Sebab dia sudah bernazar untuk solat Jumaat, maka wajib diniatkan Jumaat dalam takbir lagi. Tu 4 masalah ataupun 4 jenis semaya yang wajib niat berjemaah dalam takbir. Dalam takbir. Yang pertama semaya Jumaat, yang kedua semaya jamak kerana hujan, yang ketiga semaya ulang semaya muadah. Sah dah maya dia ni, bukan maya ulang ni masuk. Tadi maya ketuk ulang mula. Dak pakai ni. Semaya dia sah dah, sesat dah. Tapi dia ulang sekali lagi. Yang ketiga, nak ulang tu kena berjemaah. Tak boleh ulang seorang. Nampak? Berasa kuat khusyuk maya Zuhur tak ni. Allahu Akbar maya seorang. Ulang ni tak boleh. Nak ulang tu mesti dalam keadaan berjemaah. Wajib berjemaah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, orang yang bernazar untuk berjemaah. Maka wajib dia niat jemaah dalam takbir lagi. Adapun selain daripada 4 jenis ni, boleh niat jemaah lepas takbir. Contoh kita mari maya biasa maya fardu biasa. Allahu Akbar. Dalam takbir kita tu qasa ta'arud ta'yin. Saja aku solat fardu subuh. Lepas pada tu siap takbir jamaatan. Dalam hati je ke mulut dalam hati ni kita niat. Aku ni maya Jumaat, aku mengikut imam, aku ni makmum dan sebagainya lah. Boleh niat selepas daripada takbir. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan hendaklah niat ini hadir di hatimu ketika engkau takbir. Masa takbir tu kita sebut Allahu Akbar. Takbir ni dia mula dengan A pada Allah, dia habis dengan Ra pada Akbar. Tu takbir lah. Jadi dalam masa kita takbir tu wajib datangkan 3 perkara tadi.
Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu. Tangan ni tak, dia membetuli bahu. Beginilah. Bukan gini angkat. Angkat gini. Tapi bukan gitu pakai. Membetuli dengan bahu. Sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jari terhurai. Tangan terbuka ni maknanya menghadap ke depan. Jari ni terurai. Tengok. Tak rapat sangat, tak renggah sangat jari ni. Jari biasa. Imam Haramain dia berpendapat akad takbir ni tangan di dalam. Gini Allah. Imam Ghazali berpendapat tangan ke depan, ngadap kiblat. Imam Ghazali kata ngadap kiblat tangan ni. Imam Haramain guru dia. Pandangan Imam Haramain kata dalam itu. Bagi kasyf. Kasyf dia tangan dia tutup. Tutup masuk dalam Allah. Jadi ada pandangan lah juga. Kalau dia buat gini ni, mana dia ikut pandangan Imam Haramain. Ataupun dia tak tahu pakai buat. Tapi kita ngaji kan, kita boleh ihtimam benda baik lah. Husnuzon lah. Dia pakai pandangan ulama lain. Walaupun dia pun tak ada ulama. Dia sendiri pernah buat gitu. Tak ada orang ajar. Tapi kita orang ngaji ni kita boleh kata, ada pandangan ni. Itu lebih orang ngaji ni. Kalau tidak tu balah. Tu balah semua ni. Balah tak ngaji. Betul. Baik, jadi dia kata angkat tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka. Terbuka ni ada depan lah. Bukan yang gini. Bukan yang tutup itu. Dan jari-jarinya terhurai. Jari-jari terhurai. Maksudnya biasa. Terurai. Jangan bukan genggam. Bukan rapak. Bukan buka. Genggam lagu tu tidak. Biar terurai. Dan janganlah engkau memberak-berakkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisahkannya. Jangan memberakkan kita ni nak himpun jari, kelapak jari lagu tu. Gitu nak. Kalau pakai cici tu kepik jari ni. Sakit. Nak suruh biar rapak tu. Lagi siapa tak itulah. Begitu juga dalam jangan siapa memberak-berakkan untuk memisahkan. Misah ni jauh buka lagu tu koyok tisu. Koyok tisu jari dia ni. Biasa. Akad biasa. Dan angkatlah kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli di bahagian bawah daripada kedua telinga. Jari ibu jari ni dia duduk sama tinggi dengan telinga begitu. Dan engkau betulkan kedua tapak tanganmu dengan kedua bahumu. Tapak tangan dengan bahu ni betuli. Bahu menghadap kiblat, tapak tangan pun menghadap kiblat. Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, begini dah. Maka barulah engkau bertakbir. Begini dulu begini. Allahu Akbar. Tangan gini, maknanya kita tadi ni. Apa makna tangan gini? Falsafah ni. Apa makna? Falsafah daripada kita angkat tangan, takbir, masuk dalam sembahyang. Falsafah dia ni adalah rupa taslim, rupa orang suruh diri. Curi masuk rumah orang, boleh kepung. Keluar, kami telah kepung rumah anda. Rumah anda. Dia pun tubik gini. Langit tembok, suruh diri dah. Ngaku kalah. Kita pun ngaku kalah semua tu. Kita suruh diri kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, lagu mana pun tak hamba ngaku kalah dah, tak lawan dah tu. Dengar kata dah, taat dah, tak lawan dah. Suruh Tuhan nak buat lagu mana, Tuhan buatlah hamba. Tu rupa taslim. Gambaran taslim, menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tak lawan dia. Nah, dia nak buat lagu mana ikut dia. Muka kita ni pun milik dia. Inna lillah. Kita ni milik Allah. Sesungguhnya kita ni lillah, milik Allah, bagi Allah kita ni. Ni mecok. Ni. Tuhan uji sikit mecok. Tuhan tarik nikmat sikit marah. Ni. Siapa tak kena. Padahal kalau kita ingat molek harta mari daripada siapa? Tuhan beri. Lepas tu kalau dia ambil pun tak apa lah muka buat dia. Ni kat mecok marah. Nak go tu, nak go ni. Lapar budak kecil. Nak go tu, nak go ni. Nak ikut dia je. Tak. Apa budak kecil sebutir. Padahal kalau kita ingat Allah SWT lah yang memberikan segala-galanya. Kita duk menyawa tu pun dia duk beri. Tiba-tiba kita ni banyak dengan Tuhan. Minta apa Tuhan, minta apa ya Tuhan. Kami kembali kepadamu ya Allah. Maka dikata apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, maka baru engkau bertakbir, kemudian lalu engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan. Terus slow siap takbir. Tak tangan begini ni, tak. Tapak tangan menghadap kiblat, jari tidak renggang sangat dan tidak tutup sangat, biasa saja. Kemudian pula membetuli dengan bahu. Ujung ibu jari ni lebih kurang sama tinggi dengan cuping telinga ni. Tu dia kalau orang jatuh kat dia kena buka sikit lah. Buka sikit. Orang puan sunat dia kepit. Orang lelaki sunat dia akak buka sikit bahu dia ni. Tu. Kemudian Allahu Akbar. Baru masuk sembahyang. Sudah takbir, maka dia kata turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan. Turun slow-slow. Dan jangan engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkat dan menurunkannya. Jangan duk berat tangan akak. Pergi tu supaya duk pergi dambai ni. Nak ayat semaya ni. Biasa. Jangan tekan masa akak. Begitu juga masa turun pun ni. Tak payah siapa. Kita menumpukan tenaga di tangan kita ni. Akak biasa. Turun biasa. Dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang. Dan jangan pula engkau tolakkan dia ke sebelah kanan atau kiri. Dengan belakang gitu. Ataupun kanan, tak. Kiri. Biasa. Pilih. Dan apabila engkau telah turunkan kedua tanganmu, baik, nak turun tu, tak, pertama jangan tekan. Kemudian jangan pergi berat kiri, berat kanan, tak. Nak turun tu kan. Begitu, okay. Ataupun begitu. Nak kedai ni. Jadi turun biasa. Dan apabila engkau telah turunkan kedua tanganmu ke bawah, maka hendaklah engkau mengangkatkan semula untuk meletakkannya ke bawah dadamu. Bila mana kita letak dah, tak. Tegak sikit, akak. Letak sebelah kiri dan dada kiri. Dengan sedikit berat ke sebelah kiri. Letak dah. Itu. Boleh barulah. Dia bukan begitu. Straight dulu. Kemudian baru gerak sikit. Angkat semula untuk meletakkannya ke bawah dadamu. Bawah dada ni. Dada, bawah sikit. Dan hormatilah tanganmu yang kanan. Lagu mana cara hormat tu? Dengan meletakkannya tangan kanan tadi di atas tangan kiri. Dan buka jari-jarimu yang kanan dengan engkau meletakkannya membujuri. Bujur hasta tanganmu yang kiri. Ni kita letak ke nak jari ni letak atas tangan kiri. Membujur, melintang gitu. Gitulah. Maknanya gitu, bukan gini.
Eh, membujuri, melintang. Dan pegangkan tanganmu yang kanan itu ke atas pergelangan tangan kiri. Kanan kita ni pegang tangan kiri. Pegang lagi tu, jari ni melintang. Dan baca olehmu, yang ni selepas daripada tu, bacalah olehmu selepas takbir itu akan doa iftitah. Baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya Allah Maha Besar, segala pujian yang baik yang banyak bagi Allah. Alhamdulillahi katsira. Maha suci Allah, di waktu pagi dan petang aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan bukan kami termasuk dalam golongan yang mempersekutukan Tuhan. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku, semaya, ibadat, hidup, mati, lillah, hanyalah untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk di dalam golongan orang-orang Islam. Wa ana minal muslimin. Muslim. Muslim. Daripada perkataan aslama yuslimu islaman wa huwa muslimun wa zaka muslaman. Zaka muslamun. Muslim, Islam dengan makna tunduk patuh. Itu makna Islam. Islam dengan makna al-istislam wal-inqiyad. Istislam, serah diri. Tunduk patuh. Inqiyad, tunduk patuh, dengar. Batu orang Islam, dia akan tunduk patuh kepada arahan Tuhan, dan dia akan dengar segala larangan-larangan Tuhan. Dia akan patuh kepada larangan. Buat mana Tuhan larang, dia tak buat. Itu maksud asal Islam tu. Batu ada unsur taslim, serah diri pada Tuhan. Ngakalah, serendar, serah diri Tuhan. Kemudian baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya bacalah surah Al-Fatihah. Baca a'udzubillah tu sunat. Kalau tu imam, sunat baca juga, tapi secara perlahan. Babu Azri Syekh dia cerita, ada pelajar pondok, dalam video dulu. Semangat tu. Semangat mengaji, mengaji. Ada sekali tu dia ada imam masjid luar. Jadi belajar tadi, dia baca derah a'udzubillah ni. Mulai orang kampung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca derah. Biasa baca slow. Jadi tak menjadi kesalahan. Dia sudut sembahyang itu sah lah. Sebenarnya tidak membatalkan sembahyang. Tapi salah lah. Salah dia baca derah. Jadi sunat imam ni dibaca sir, dia panggil baca perlahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu baru derah. Boleh kau kahwin ni, auzubillah tu derah dah, pakai yola. Jadi buat belakang tu macam-macam lah. Ada orang nak sokong, moga sama-sama sang dia nak sokong selalu. Jadi auzubillah ni sunat baca pada setiap rakaat sebelum daripada Fatihah, sunat baca ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan seterusnya bacalah surah Al-Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasydidnya. Perhati tu at-tasdidat Al-Fatihah. Tempat-tempat tasydid dalam Fatihah. Kalau tak cukup surah tasydid, Imam Nawawi kata tak sah.
Ghairil maghdubi alaihim walad lab dha tu waladdallin. Kemudian lam tasdid juga tu. Bukan waladdallin. Bukan gitu. Lam tu pun ada tasdid juga tu. Waladdallin. Jadi setiap tasdidat Fatihah tu kena perhati. Biar cukup lah. Dan berhati-hatilah membezakan antara dhad dengan dha di dalam bacaanmu. Orang Melayu kita ni tak tukar tu ni. Tapi orang Arab Pak Imam Ghazali ke orang Arab. Dia duk perhati kata boleh tukar dha dengan dha di dalam bacaanmu. Dan katakanlah amin. Amin. Tu dua harakat tu. Panjang sikit. Amin. Okey, amin. Apa tu kita baca panjang? Sebab ada dua alif situ. Alif yang pertama alif ataupun hamzah istifham. Dengan makna talab. Hamzah talab. Kita minta kepada Allah, ya Allah, minta perkenankan doa kami. Amin. Alif yang kedua, alif pada amin itulah. Sebab tu kalau tulis alif, kemudian ada macam panci atas tu tak? Macam ombak atas. Maknanya ada dua alif. Amin. Dan amin ni, kalau kita sembahyang Jumaat, sunat kita amin sekali dengan takimah. Jangan awal. Ni takimah dia menarik sedap dah ni. Takimah dia menarik. Waladdallin. Makmum dulu amin. Tak ada kata takimah. Sunat kita tunggu takimah. Dan takimah pun memang sunat. Lepas habis Fatihah, sunat saktah dia bagi. Sunat berhenti sebentar, barulah amin. Orang yang dapat Fatihah, dapat amin dengan takimah, dia dapat amin sekali dengan para malaikat. Para malaikat pun amin juga masa tu. Dia orang dapat amin para malaikat, dia akan dapat doa para malaikat. Malaikat doa ke dia. Kelebihan amin sekali dengan takimah. Jadi jangan awal lah. Takimah ni narik suara betul ni. Makmum derah. Takimah kena cover balik. Kena cepat amin dia. Jadi pelorak jadi. Jadi tunggu mata saktah. Biar ada saktah, ada berhenti sebentar. Barulah amin. Dan katakanlah amin selepas membaca surah Al-Fatihah itu. Dan janganlah engkau sambungkan kalimah amin dengan kalimah waladdallin. Amin. Okey gitu. Tu contoh yang salah. Mungkin kata tu ustaz baca tu. Tu contoh yang salah. Jangan sambung. Waladdallin. Amin. Tu Imam Ghazali Ustaz, jangan sambungkan. Jangan sambung. Kena berhenti dulu. Dia sunat lah. Sini sunat. Sunat kita saktah. Saktah fi solat. Ada ni. Tempat-tempat yang sunat kita berhenti. Dan nyaringkanlah bacaanmu. Nyaringkan. Jahar. Baca derah. Pada surah Al-Fatihah dan surah yang mengikutinya. Begitu juga surah sunat-sunat. Bacaan-bacaan sunat. Lepas daripada Al-Fatihah tu. Bacaan surah-surah tu. Sunat kita baca. Nyaring. Baca jahar. Dhabit jahar ni. Sekira-kira orang sebelah kita dengar. Orang di sebelah kita tu dengar bacaan. Tu kira jahar. Nyaring-nyaringkan pada sembahyang subuh. Tu takluk pada kata nyaring tu. Nyaring-nyaring tu pada sembahyang subuh, maghrib dan isya. Tiga jenis sembahyang ni sunat kita kuat baca derah. Iaitu pada dua rakaat yang permulaan. Pada dua rakaat permulaan sembahyang subuh, maghrib dan juga isya tu
kecuali bila engkau seorang makmum. Kecuali makmum, kita jadi makmum, jangan baca derah lah. Balah dengan tak imam. Balah dengan makmum sebelah. Jadi makmum ni, yang pertama sekali makmum ni, sunat dia dengar Fatihah imam. Imam akan takbir Allahu Akbar, kemudian imam baca Fatihah, dia pun sunat dengar Fatihah imam. Jangan baca Fatihah lagi. Sunat dia baca, sunat dia dengar Fatihah imam. Lepas imam baca Fatihah, sunat dia amin sekali dengan imam. Lepas amin, barulah dia baca Fatihah diri dia. Dan kalau imam pergi rokok awal ataupun pergi rokok awal dia tak ada habis Fatihah, imam rokok dah. Maka dimaafkan dia ni ketinggalan 3 rukun yang panjang. Imam baca surah tu pendek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Saya tak boleh baca. Tu pun Yasin agak-agak. Kaf, ha, ya, ain, sad. Panjang sikit. Ni Yasin. Allahu Akbar. Tak habis baca Fatihah dia. Tak imam khianat sungguh. Maka dia dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Baik. Intizar dia panggil dia intizar imam. Dia menunggu imam. Dia tunggu imam nak baca Fatihah. Lepas imam baca Fatihah, tak ada habis dia baca Fatihah, imam rokok tu. Maka dimaafkan. Baik. Wa man li saktatin tidharuhul asar. Tu. Ada masalah dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Antaranya wa man li saktatin tizaruhul hasad. Orang yang mana menunggu saktah, diam, dia tunggu imam tu, tak. Kemudian tiba-tiba dia baca Fatihah, tak ada habis Fatihah, imam rokok. Maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Kecuali bila engkau seorang makmum. Bila mana seorang makmum, kita ni jadi makmum, maka kita baca perlahan Fatihah tu. Kalau mai seorang sekalipun, sunat baca derah juga. Kalau mai seorang sekalipun, sunat baca derah juga 2 rakaat yang pertama tu lah. Sunat baca derah juga. Baca derah ni, semua kita isap ni lah. Dengan maksud, kita baca tu, orang sebelah kita dengar. Tu boleh dah, kira jahat. Kira baca derah dah tu, boleh pahala dah. Dan nyaringkan dengan kalimah amin. Nyaringkan baca derah amin tu, dia biar ada amin tu dengan amin tak imam, biar sekali kata imam. Kita ikut dia lah, muka dia imam. Baik. Dan hendaklah engkau baca selepas surah Al-Fatihah pada sembahyang subuh akan surah-surah yang dinamakan Tuwalul Fasl. Sembahyang subuh baca surah yang panjang-panjang. Dan pada maghrib dan dan pada sembahyang maghrib akan surah-surah yang dinamakan Qisarul Mufassal. Surah yang pendek. Dan pada sembahyang zuhur, asar dan isyak akan surah-surah yang dinamakan Awsatul Mufassal. Dan engkau baca pada sembahyang subuh di dalam pelayaran musafir akan surah Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama. Dan surah Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua.
Dan janganlah engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rukuk. Habis surah tu jangan sambung dengan takbir lalu. Contoh kita baca qul huwallahu ahad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sambung straight. Sunatnya kita saktah, berhenti dulu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Biar ada perceraian antara akhir surah dengan takbir rukuk. Tetapi hendaklah engkau pisahkan, pisahkan antara keduanya dengan sekadar membaca subhanallah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jadi perceraian antara akhir surah dengan takbir rukuk tu dengan qadar subhanallah. Tapi kena adalah sunat ada saktah. Kita berhenti sebentar. Contohnya tu, contohnya kita berhenti sini. Ila aqal, dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu. Sebutir-sebutir sungguh ajar ni. Diri tu nak buat dia pula. Nak tengok diri tu. Lagu mana nak buat? Tundukkan pandangan. Ni yang panggil manual ibadat ni. Manual ibadat. Kalau dalam pengurusan kat dia ada manual pengurusan, sosok gerak kerja, SOP-nya, KPI-nya, macam-macam. Maknanya ni, buku ni jadi manual ibadat kita. Kalau kita pegang kitab ni sebutir-sebutir kan, padat dah. Memadai dah. So ikut amalan-amalan, zikir-zikir, wirid-wirid, adat-adat yang diajar ni. Pada nak pegang sampai mati boleh. Awak beribadat ngaji kitab ke apa? Bidayatul Hidayah. Kitab lain tak ada. Pegang wak ni. Pada tu. Memadai. Manual ibadat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ilmu atam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.